Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Jadi di Serai FM, Jauh Mata, Dekat Ada Hati. Hai, apa khabar kita semua? Saya sahabat Jadi di luar sana. Seperti biasa, Jadi saya menekan semua ciri-ciri happy, sahabat rafiq dan sentiasa di rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kali ini, petang ini, lebih kurang jam sekarang ni 6.15 minit petang. Jadi Ayali meninjau kawasan yang selalu dinaiki air di kampung Ayali, iaitu di kawasan Padang Kuang. Jadi setelah 3 hari hujan tanpa henti, lebat dan rintik-rintik, cuma hari ini hari Sabtu 22 hari bulan, sememangnya begitu lebat sekali. Dan air telah pun menaiki di kawasan yang selalu dinaiki air di Padang Kuang. Jadi Ayali akan membawakan kepada semua di luar sana untuk melihat keadaan banjir di Padang Kuang. Okey, bermulalah air melimpah daripada Padang menaiki ke arah Paras Jalan Raya. Dan kita akan lihat bersama, nampaknya motor-motor, geger motor sedang kematian motornya setelah mengharungi air. Nampak kayaknya banjir di Padang Kuang kepada kali ini hampir menyamai Paras pada tahun lepas, tapi masih lagi hujan. Tak tahulah kalau malam ini kalau hujan masih lagi berterusan, mungkin paras air akan menjadi lebih tinggi. Okey, kita tengok kawasan rumah yang ada di sekitar jalan yang tempat Ayali lalui ini. Okey, rumah kuning sana sememangnya terpaksa berpindah. Manakala rumah hijau ni masih lagi berada di paras tangga pertama. Air sekarang ini baru saja permulaan, sudah pun tahap betis Ayali. Kalau kita tengok saksikan di hadapan sana, kanak-kanak dan para remaja bermain motor seperti biasa. Menjadi tabiat dan rutin para remaja dan kanak-kanak untuk bermain di kawasan yang dinaiki air. Okey, rasanya kereta itu akan berpindah untuk menyelamatkan. Dikhawatiri malam ini hujan masih lagi berterusan. Kalau hujan masih lagi berterusan, kemungkinan akan air akan menjadi semakin naik. Doakan agar malam ini hujan tidaklah lebat untuk mengelakkan paras air menjadi semakin tinggi dan lebih buruk daripada 2023 yang lepas. 24 tahun lepas pun banjir agak teruk. Bagaimana set kita. Okey, nanti di hadapan sana kita akan saksikan padang yang akan kelihatan seperti laut. Sekarang ini paras tempat yang berjalan adalah paras lutut. Paras lutut sekarang ini. Beginilah ragam anak-anak kecil yang bermain. Main molek lah. Duduk tu juga sekolah. Okey, ini adalah port tempat untuk servis motor setelah tenggelam. Okey, cubaan sebuah motor untuk cuba mengharungi air paras pohon
Sebuah lagi. Test power. Tapi nampaknya tuan. Okay, sekarang ni hampir berada di paras pohon ayali melebihi paras tutup. Kalau di hadapan sana paras semakin tinggi. Tolak dah. Okey, setakat ini saja perkongsian ini pada hari ini, pada kali ini. Kita doakan agar masa-masa banjir dipermudahkan segala urusan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga banjir tidak semakin buruk. Jadi ayat ini sudah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.